Tahun 2002 Tun M buat kerja gila, duk tak duk pergi bersila kat Kutub Selatan. Tak jelas tujuan nak mengaji pasal penguin ke atau saja-saja nak main salji. Tapi yang pasti antara punca Tun nekat buat benda-benda gila macam ni mai dari kes 1977. Jet British Supersonic Concorde dari London nak pergi ke Singapura, buat muka sekupang lintas ruang udara kita. Minta izin pun tak, beritahu apa pun tak. Padahal kita dah 20 tahun merdeka dari British. Dan Tun pula waktu tu TPM. Jadi dia rasa benda ni British saja nak hina kita. Duk buat macam kita ni masih lagi bawah jajahan dia. Buatkan Tun sangatlah berdendam dengan British dan geng-geng enabler Anglophile Melayu. So bila dia jadi je PM, dia cari pasal dengan British. Baru sebulan dua dia nak jadi PM, dia terus ponting mesyuarat Commonwealth. Dan benda paling awal, paling famous dan paling trigger British lah, Rampah Guthrie. Kita panggil serangan subuh. 2 bulan lepas dia jadi PM. Bukan 2 tahun. Mula dari situ, tahun 82 perangat British dengan dasar pandang ke timur, aka Jepun, negara yang halau British dari tanah kita. 83 buat Proton. 84 hantar arwah Tun Daim ambil balik Karkosa. Tahun 90 start buat Sepang. 93 KLCC mula naik. 99 Azhar Mansur naik kapal layak pusing seluruh dunia. Sampailah ke 4 bulan sebelum letak jawatan PM. Dia pergi Antartika tadi. Cuma dia pergi tu memang bukan untuk mengaji pasal penguin atau main salji lah. Malaysia hantar researcher kat sana sebenarnya untuk study pasal global warming. Dan segala benda yang habis berbilion ni aim utama dia satu je, nak flex kat British dan Eropah yang kita boleh buat sendiri lah. Hang tak ada pun kami boleh hidup. Dan buat keluar juga Melayu-Melayu kat Malaysia ni yang terperangkap dengan feudalisme dan diskriminasi British yang lama sangat. Sampai ada beban psikologi kat kita, yang orang Eropah je boleh takbir negara ni, kita Melayu lah tak reti memerintah. Untuk ubah bagi ada sikit rasa kita boleh tu. So obviously sebab tu lah kita duk menjerit Malaysia boleh. Dan dia punyalah nak angkat Malaysia boleh tu, dia nak operate jantung dia pun gamble mat dengan doktor muda Malaysia. Walaupun waktu tu Tun Daim offer nak panggil doktor dari US, Lee Kuan Yew offer import pakar dari Australia. Tak apa, Singapore sponsor pun tak apa. Berasa sedap lah sikit nak masuk bilik bedah pun. Tapi dia reject. Nationalist putih nyawa punya barang vintage ni. Dia ada banyak lagi kot cerita yang jarang kita dengar, tapi dia ada dalam buku-buku yang cerita pasal Tun M. Salah satu dia yang saya duk cerita ni mai daripada buku ABDE terjemah Muslihat Mahathir. So nak baca detail lanjut pasal skandal, cara fikir, background politik Tun ni, apa boleh try korek dalam buku Muslihat Mahathir. Cuma ada satu lagi dasar gila Tun yang buat PM British waktu tu, Margaret Thatcher, kena pujuk panggil ngopi untuk minta Tun tarik balik. By British last, yang dia announce sebulan lepas kita ambil Guthrie.